Kes saman fitnah difailkan bekas Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin terhadap Datuk Seri Jamal Mat Yunos selesai selepas Ketua UMNO bahagian Sungai Besar itu membuat permohonan maaf secara terbuka di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Khairy memfailkan saman itu pada 24 Mei 2023 berhubung kenyataan media yang didakwa berunsur fitnah ketika Perhimpunan Agong UMNO 2022 pada 14 Januari tahun yang sama. Jamal ketika membacakan draft penghakiman, persetujuan mengakui dakwaannya terhadap bekas ahli Parlimen Rembau itu adalah tidak benar, tidak berasas dan tidak disokong bukti mencukupi. Jadi kita nak tunggu apa lagi di negara kita ini? Tangkap pemimpin-pemimpin mereka. Saya sesungguhnya kesal atas penerbitan dan penyebaran kenyataan itu yang menyebabkan gangguan, penghinaan awam serta kerosakan kepada reputasi, nama baik dan kredibiliti Khairy. Oleh itu, saya menarik balik sepenuhnya segala kenyataan fitnah yang saya keluarkan terhadap Khairy pada sidang media dan penerbitan itu, katanya. Beliau turut memohon maaf kepada Khairy atas kesulitan, tekanan dan kerosakan reputasi yang timbul akibat daripada kenyataan.